Rasa susah sangat hidup ni. Korang pernah tak berada dalam satu situasi di mana korang hadapi satu masalah, korang rasa dah tak ada jalan keluar ataupun jalan penyelesaian daripada masalah korang. Contohnya, bulan tu duit ngam-ngam je tinggal RM50. Masa itulah anak nak makan, nak beli keperluan, pampers, susu. Rumah pula hutang dah bertunggak 2-3 bulan. Kereta pula nak bayar. Yang membuatkan hati kita ni rasa tak bernafas dah. Pernah tak? Ayu nak share satu kelebihan dan keistimewaan ayat 1000 dinar. Masya Allah, tabarakallah. Jangan lupa tekan button tambah dekat sebelah, like, comment and share. Ayatnya berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maksudnya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, sebenar-benar bertawakal dengan yakin, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika ada masalah hutang yang sangat besar, Allah akan lunaskan. Jadi apa lagi, jangan lupa amalkan ayat ni supaya ia menjadi darah daging dalam diri kita dan yakin Allah tu maha pengasih lagi maha penyayang, maha mengabulkan doa kita. Supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripada video ni. Bila orang lain amalkan ayat ni, insya-Allah anda juga dapat pahala. Bye.